Syarat sah mengikut imam. Buka berapa dah? 33. Dah nak habis sungguh dah ni. Masalah kedua dah. Saya kau nak tak tu je. 33. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Risalah syarat-syarat sah mengikut imam. Muwafiq masbuk dan beberapa masalah. Masalah kedua. Makmum muwafiq yang syak pada membaca Fatihah. Makmum muwafiq yang syak pada membaca Fatihah. Kalau sebutkan muwafiq tahan ada. Bagaimana saya buat takrif yang lepas tu. Orang jadi makmum ada jarak masa dapat dia membaca Fatihah. Dari masa tu, kalau dia baca dah. Ataupun dia tak baca ke. Dari jarak masa tu, dapat baca Fatihah sampai tamat. Kalau dia baca sampai tamat Fatihah dia. Dia tak baca pun jarak masa sekadar tu. Dan bacaan Fatihah dia tu tidak cepat, tidak lambat. Makmum sebegitu namanya muwafiq. Maka hukum tu, hukum muwafiq lah. Ditinggal oleh imam 3 rukun yang panjang. Masalah makmum muwafiq dia ada 11 masalah. Selepas makmum muwafiq ni dia namanya makmum masbuk. Makmum yang tidak ada peluang masa dapat dihabiskan bacaan Fatihah dia semasa dia qiyam bersama dengan imam kerana imam sudah melaksanakan rakaat. Itu masbuk. Makmum masbuk ni hukumnya tidak ada pilihan. Dikala imam rakaat wajib dia terkena rakaat. Sekiranya dia sempat rakaat dengan imam dengan ada jarak masa atau makninah rakaatnya, dikira dapatlah rakaatnya. Dah. Itu makmum sebut. Makmum sebut ni dia kata masalah, dia kata contoh-contoh ataupun gambaran. Lain pada muwafiq, dia kata masalah. Dia tak kata contoh, dia kata masalah. Ini kita dah masuk masalah kedua tentang makmum muwafiq. Masalah pertama dah lesah dah. Kalau nak tahu, kena ulang kaji balik semula, kena baca risalah ni. Peluanglah masa kita ngaji kitab ni, kena luang masa, dipanggil mutala'ah, mengulang kaji. Kalau kita nak ilmu, sekadar sebulan, seminggu sekali kita mengaji, tak boleh. Tak masuk ilmu. Kena luang masa. Sambil-sambil minum kopi kau tu dah lah. Kopi pun masuk, ilmu pun masuk. Allah Rabbi. Bertuahnya kita. Kedua sekali masuk. Boleh ilmu. Kalau sungguh boleh. Makmum muwafiq yang syak pada membaca Fatihah. Walhal imam sudah rakaat. Dia ni makmum muwafiq. Makmum yang ada peluang masa bagaimana tersebut tadi. Dihukum muwafiq lah. Lepas tu tak sempat habis lagi Fatihah makmum tadi. Imam pun rakaat. Allahu Akbar. Dia syak. Makmum muwafiq yang syak baca Fatihah walhal imam sudah. Tetapi ianya belum lagi rakaat. Imam rakaat. Allahu Akbar. Dalam suasana imam sudah rakaat, makmum muwafiq tadi timbul syak dalam kepala dia. Aku baca ke tidak Fatihah? Baru timbul soalan. Baca ke tidak Fatihah? Setelah imam tu rakaat. Makmum ni, dia tak boleh rakaat ni. Walaupun imam dah rakaat. Sebab apa? Sebab dia ni orang muwafiq.
Orang munafik. Dan dia berlaku syok ni, hanya imam saja rokok. Yang dia belum lagi rokok. Maka hukum berkenaan hukum makmum. Sini pula ni, gugur pula ni. Maka hukum makmum berkenaan wajib membaca Fatihah. Kok mana sekalipun dia kena terus baca Fatihah ni. Walaupun imam rokok, imam tinggal dia sekalipun. Jangan dia rokok. Dan hukumnya dimaaf ketinggalan dari imam hingga 3 rukun yang panjang. Manakala dia terus baca Fatihah dia, akan tentu dia kena tinggal oleh imam. Tak apa dah tinggal apa. Sebab dia maaf. Ia ditinggal oleh imam sampai 3 rukun yang panjang. Demi kerana nak teruskan bacaan Fatihah tadi. Sebab dia tak boleh rokok. Mana 3 rukun panjang? Tu lah. Imam rokok, 1 rukun. Imam sujud pertama, 2 rukun. Imam sujud kedua, itulah dikatanya 3 rukun yang panjang. Kalau rukun panjang, mana pula rukun pendek? Iktidak dan duduk antara 2 sujud. Itu rukun pendek. Maka rukun pendek tak kira. Kiranya rukun panjang. Kiranya imam tinggalkan dia sampai peringkat 3 rukun yang panjang. Makmum tersebut belum selesai lagi bacaan Fatihah dia. Tak batal sembahyang. Dikecuali imam berpindah kepada rukun yang keempat bagi dia. Maka dikala tu makmum tadi kena buat pilihan segera pada salah satu. Sama ada dipilih mufarakah dengan imam ataupun diberhentikan bacaan Fatihah dia, kena terus bersama dengan imam kepada rukun yang keempat bagi imam. Sebaliknya, kalau dia tidak buat pilihan pada salah satu dari 2 perkara tu, sebaik saja imam tu sampai kepada rukun keempat bagi dia, nescaya batallah sembahyang makmum al-mazkur tersebut. Batal. Mana rukun keempat bagi imam? Pula. Rukun keempat bagi imam, kalau rakaat imam tadi, rakaat yang kelas dah akhir dah, akan tentu dah imam tu tunggu duduk baca tahiyat. Baca tahiyat akhir. Kalau rakaat imam tu masih ada lagi, imam tadi, dia bangun balik semula. Dia qiyam balik semula. Kalau imam tu qiyam balik, sedang elok. Makmum tadi duduk tunggu imam situ. Pakai bertakut selalu dengan imam semasa qiyam. Dia kata, itulah maksud kata rukun keempat. Dan jika ia tidak berkesempatan menghabis Fatihah, sedangkan imam berpindah kepada rukun keempat baginya, maka kenalah, makmum tu kenalah ia membuat pilihan segera salah satu dari 2 perkara. Pertama, mufarakah pada pilihannya. Atau berhenti bacaan Fatihah. Terus bersama imam. Dan rakaat itu lara baginya. Kalau dia buat gitu, rakaat itu tidak dapat. Itu lara. Kalau lara ikut imam terus, imam beri salam akan datang kena tambah 1 rakaat lagi. Tak berhak mana ni. Nak biasa dengar. Pelajaran gini biasa dengar. Bolak-balik dia dengar. Kalau setakat sekali 2 kali dengar tu, tengok penilaian lagi dah. Sebab tu dah ada orang belajar. Antara adabnya, ada bimbingan, ada cikgu. Yang kedua, ada panduan, ada kitab, ada risalah. Yang ketiga, ada pen untuk dobit fakta-fakta yang kita tak tahu dicatatkan. Ada dapat ilmu. Yang keempat, mengambil masa yang panjang. Dia ngaji sebulan tengah nak buka kelas dah. Orang tak soal tak apa, ada orang soal tak tahu dia buat. Dan adab seterusnya ada bekal. Ada peruntukan, ada bekal. Tak nak bekal, nak beli minyak kereta. Macam mana nak sampai tempat belajar.
Dia tak ada bekas. Baru-baru dua masalah dah. Masalah kedua. Masalah ni kalau orang dah baca sekali kita tumpu, kita balik baca pun akan timbul keterangan tu kita akan faham. Tuhan akan anugerah ilmu tu kepada kita. Tapi kena orang buat landasan dulu lah. Orang ritih dulu kan. Kalau setakat kita beli di kedai kita nak baca, kadang-kadang boleh faham, kadang-kadang tak boleh faham. Tapi orang ritih. Sekali ritih pun tak jalan, kena dua kali. 2-3 bulan duduk ritih macam tu. Tak kalah tak faham sangat. Apa air muka orangnya cerdik. Tapi nak faham agama tak apa nak cerdik. Bukan gitu. Kerana kurang usaha. Kurang usaha. Kalau usaha boleh faham. Masalah ketiga, masalah makmum wafiq yang ketiga. Makmum wafiq yang lupa membaca Fatihah. Ni main terlupa terus dah ni. Kok tadi sekadar syok lah baca ke tidak, baca ke tidak. Di masalah ketiga ni dia ingat memang dia tak baca Fatihah. Ni terlupa. Makmum wafiq yang lupa membaca Fatihah semasa ia sedang qiyam. Dia terlupa tu masa dia tidak rakaat lagi. Dia masih berdiri lagi. Sedang qiyam bersama imam. Dan berlarutkan rupanya itu hingga imamnya rakaat. Sampai imam pun rakaat, dia masih lagi. Pasti aku tak baca Fatihah. Dan di kala itu ia baru sedar. Yang lupa membaca Fatihah. Baru sedar memang dia tak baca Fatihah. Dia sedar memang dia tak baca. Imam pun dah rakaat. Dia belum lagi rakaat. Maka makmum tersebut wajib membaca Fatihah. Jika berlaku begitu, bagi makmum tu kok mana sekalipun tetap dia kena baca Fatihah. Kena bagi jalan ke imam seorang je rakaat. Dan dim'ah ia ditinggal oleh imam sehingga 3 rukun yang panjang bagaimana tersebut. Manakala dia baca Fatihah kena tinggal sampai 3 rukun, tak apa lah. Jangan masuk 4 rukun sudah. Mudah masalah, mudah-mudah. Kita masuk masalah keempat. Masalah keempat, makmum wafiq yang syok. Membaca Fatihah. Duk main syok lupa tam Fatihah. Yalah. Hak ni dia sok pada baca Fatihah, baca ke tidak pada bacaan Fatihah. Semasa imam rakaat dan dia sama-sama rakaat. Ni. Ini berat dah sikit ni. Imam rakaat Allahu Akbar, dia pun rakaat juga Allahu Akbar. Tapi rakaat imam beres. Rakaat dia ni timbul soalan. Aku rakaat ni baca ke tidak Fatihah tadi. Hebat sangat lagu ni. Sampai ke Fatihah rukun semaya tu, dia tanya khabar baca ke tidak. Imam rakaat, dia pun rakaat, sama-sama rakaat, dia syak tentang Fatihah. Baca ke tidak Fatihah. Maka makmum tersebut tiada boleh lagi membaca Fatihah. Kalau berlaku begitu, dia tak boleh nak bangun balik semula baca Fatihah. Kena rakaat dengan imam seterus sampai mereka beri salam akan datang. Dia tak boleh lagi dah. Lain pada hak dia syak yang imam seorang rakaat, dia tidak rakaat lagi. Dia tetap kena baca Fatihah. Ataupun dia teringat yang dia tak baca Fatihah. Hanya imam saja rakaat, dia belum lagi rakaat. Dia tetap kena baca Fatihah. Hak ni dikala imam rakaat, dia pun sama-sama rakaat. Timbul persoalan dalam kepala baca ke tidak Fatihah. Manakala timbul soalan begitu, sedangkan dia dan imam sudah rakaat, dia tak boleh bangun balik, semua dah baca Fatihah. Dia kena terus ikut imam. Bahkan wajib ia ikut bersama imam seterus. Dan setelah imam beri salam nanti, kalau dia buat lagu tu, wajib ia tambah 1 rakaat lagi. Dia kena tambah rakaat. Imam tak payah tambah dah.
Sebab imam tidak berlaku syak pada Fatihahnya. Dia kena tambah. Kerana rakaat yang syak akan Fatihah itu dikira lara. Tak dapat. Masalah kelima. Makmum berapik yang syak baca Fatihah. Tak ada syak benda lain. Syak tan Fatihah. Baca ke tidak, baca ke tidak. Makmum berapik yang syak baca Fatihah setelah ianya rakaat. Ianya imam, nya makmum tu. Bukan nya imam ni. Nya ada makna ni. Tok guru saya kata nya ada santan. Ada nya tak ada santan. Nya makan di bulan orang tua kata. Tak kena domeh ni jadi pengah habis ni. Makmum berapik yang syak baca Fatihah setelah ianya makmum tadi rakaat. Dia rakaat. Semasa dia rakaat Allah Akbar, dia pun timbul soalan, aku baca ke tidak Fatihah. Tetapi imam belum lagi rakaat. Oh, imam tak rakaat lagi, dia rakaat dulu pada imam. Jadi hak belorak ni. Oh, ramah hak belorak dalam sembahyang ni. Oh. Antara contoh beloraknya, berluasa hari ni. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, itu salam pertama imam. Belum lagi salam imam kedua. Oh, makmum tadi kong sana kong sini dah salam pertama. Itu panggil belorak juga. Sedangkan kita sembahyang Jumaat ni kita bagi jalan ke imam dulu. Laksanakan dua salam tu. Setelah selesai salam kedua imam, baru kita makmum mulakan salam pertama. Ini imam baru selesai salam pertama, belum lagi kedua. Pakat beri salam dah. Tidak batal sembahyang, tapi makruh. Makruh. Sama juga imam belum lagi selesai salam kedua, dia mula bangun dah. Dia selesai imam beri salam kedua tu bagi makmum masbuk tu dia bangun. Tapi kebanyakan kok salam tu. Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh jadi dia baca doa gapo cerah tu jadi panjang sikit nak beri salam kedua. Makmum tadi Assalamualaikum warahmatullahi. Dah mula. Lah kali sudah makmum dulu salam kedua dari imam. Sebab dia baca laju, imam tu baca slow. Allah, pongah banyak. Ada seorang ustaz pejabat agama, kaki tangan. Dia sembahyang, rokok dia tu. Sikit yang rokok. Sakit pinggang lebih barangkali. Sedangkan kita ni rokok ni, dia adalah sama rata belakang dengan punggung. Kecuali dah uzur. Boleh buat. Sekadar yang mampu. Sekadar yang mampu. Kalau tak mampu dia rokok sekadar tu, tak memuaskan. Bobol rokok lebih kurang yang rokok. Okey, tak apa lagi. Dia kalau iktidak, sami Allahu liman hamidah, dia angkat tangan. Dia rumah tangan tu turun tu. Tangan duk bergagal-gagal, tergua-gua, bergerak-gerak, dia pun pergi terus sujud. Iktidak tu tidak sah. Pada tu antara dua sujud tu tangan. Tak. Kalau buat contoh nampak, tak buat contoh tak nampak. Kesimpulan tak nampaknya tangan duduk bergerak. Duduk antara dua sujud. Terus sujud yang kedua. Tidak sah. Tak kira lah kalau lagu itu pegawai. Kalau tidak pegawai, sembahyang tidak sah. Mengikut fiqh kita. Kena jaga. Kesimpulan cerita saya nak tu. Kita pakak-pakak jaga pelaksanaan sembahyang. Kita biar betul bagaimana kehendak hukum. Jangan terjejah ibadat sembahyang. Ibadat pokok dalam agama tu boleh jadi terjejah boleh. Jadi tidak ada tamaknina macam-macam. Makmum yang muafiq yang syak baca Fatihah setelah ianya rakaat, tetapi imam belum lagi rakaat. Maka makmum tersebut wajib kembali membaca Fatihah. Dia kena bangun balik semula baca Fatihah. Walahai imam sedang rakaat di masa tu.
Dan ia dimaaf ketinggalan dari iman hingga 3 rukun yang panjang. Kenapa? Kerana dia baca Fatihah. Walaupun ditinggal oleh iman, sampai peringkat 3 rukun panjang sekalipun, namun semayangnya tidak batal. Jangan iman berpindah rukun keempat, sudahlah. Masalah ke-6, wallahu a'lam.